Guys, pernah tak perasan apabila kita makan kacang dengan banyak ataupun makanan yang berminyak, jerawat lelaki ni dia makin teruk dan makin besar? Sebenarnya dia cuma pencetus ataupun trigger, dia bukan punca utama. Masalah jerawat lelaki ni selalunya dia bermula daripada remaja dan boleh meninggalkan parut sehingga umur 30-an. Sebab utama dia adalah lelaki mempunyai hormon testosteron yang lebih tinggi, jadi penghasilan sebum ataupun minyak pada kulit kita ni akan jadi lebih banyak. Apabila minyak yang terhasil ni makin banyak, pori-pori kita boleh tersumbat, bakteria boleh membiak kat dalam dan juga boleh menyebabkan parut ataupun jerawat yang sangat teruk. Untuk lelaki yang ada masalah jerawat dan dah cuba macam-macam produk anti jerawat tapi tak berkesan, most likely anda meninggalkan satu step penting dalam skincare. Kalau kita masukkan step exfoliation dalam skincare kita at least seminggu sekali, skincare yang kita pakai boleh meresap direct terus ke dalam kulit kita. Kalau anda nak cari brand yang selamat dan dah dermatologically tested, anda boleh cuba peeling solution daripada L Formula ni. Peeling solution ni dia boleh bantu merawat jerawat, kurangkan parut, cerahkan kulit, ratakan toner yang tak sekata dan bersihkan pori-pori yang tersumbat. Cara nak pakai dia pun senang saja. Letak 4 ke 5 titik dekat muka, sapu bagi rata, tinggal 60 saat, lepas tu boleh bilas terus. Kita boleh pakai peeling solution ni 1 ke 2 kali seminggu pun dah cukup. Lepas guna peeling solution ni, kita akan rasa kulit kita sangat smooth dan sangat bersih. Yang bestnya dia ada plant extract untuk soothkan kulit dan kurangkan iritasi berbanding dengan chemical peeling yang lain. Muka saya personally ni sangat sensitif dengan skincare, tapi sejak pakai L Formula ni sangat okey. Dan kalau anda nak up lagi, lepas pakai peeling solution ni, jangan lupa pakai moisturizer dan juga sunscreen.